Bulan haji telah tiba. Persiapan bagi jemaah dan keluarga sedang berjalan lancar. Politico telah mendapatkan sedikit maklumat mengenai persiapan haji oleh setengah jemaah. Namun, ada beberapa isu yang kita dengar yang sedang dibincangkan di kalangan jemaah muassasah. Ada di kalangan jemaah dan keluarga jemaah mengutarakan isu mengenai kos haji muassasah. Ceritanya mengenai kos yang tak sama, iaitu kategori B40 RM15,000, yang M40 RM23,500 dan untuk T20 RM33,500. Kalau ikut tabung haji, perbezaan kos haji ini ditentukan berdasarkan pendapatan mereka yang tak sama. Tetapi isunya di sini ialah mengapa khidmat yang diterima sama saja? Tak ada beza mereka yang membayar RM33,000, RM23,000 atau RM19,000. Jadi, bagi jemaah yang membayar lebih, mereka menyoal kenapa mereka dapat servis yang sama dengan mereka yang membayar lebih murah. Maka persoalan di sini, adakah perkara ini wajar disemak kembali? Apa pandangan korang? Apapun, kita doakan semua bakal haji dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar dan sempurna.